Assalamualaikum. Sekarang ni korang kita bersama dengan tetamu kita yang bernama Amisha Damia binti Akori. Dan hari ni kita akan menggunakan yang akan bercakap tentang dadah. Mesti korang dadah apa kak? Okay. Sekarang ni dadah yang selaras ialah pilih pagi dalam bintang. Oh, sekarang ni kita tengah memang host dengan dadah bukan korang. Memang banyak sangat dadah yang sangat ramai orang Malaysia, negara lain yang akan guna dadah ni. Entah buat apa, tapi dadah sebenarnya memang baik untuk kita. Dalam predator apa semua memang ada. Tapi tidak sebaik dengan sekarang. Sebab sekarang ni kita guna juga banyak dengan berlebihan dengan penggunaan yang salah sangat. So, boleh tak? Akak boleh bagi tak satu contoh sebab apa negara kita sekarang ni ramai menggunakan dadah sebagai untuk kemesraan harian dia? Kadang-kadang tu orang yang suka guna dadah ni sebab diserabut, senang macam baik ekonomi dia macam rosak. Lepas tu dia tak ada kan, jadi macam stres lah, jadi dia nak tenang. Dia nak tenang tu dia pun ambil lah sesuatu yang boleh menenangkan dia. So jadi dia akan guna dadah dengan berlebihan ataupun guna ubat-ubatan dia lebih baik apa menggunakan hal tuju yang sebenar. Wow, akak ni memang bagus sangat dengan cadangan dia dan spontannya ya. Jadi memang betul apa yang dicakapkan dia dengan apa yang memang orang sekarang ni guna untuk kemesraan harian dan untuk harian untuk sebab ketenangan je. Kalau sebenarnya memang betul dia nak macam dadah ni untuk kegunaan yang baik juga, tapi kegunaan dia tu salah daripada sisi kebaikan. So memang kita perlukan cadangan lebih baik untuk mengeluarkan daripada simuat dadah, and then kita boleh buat banyak lagi benda melainkan menggunakan dadah. Contohnya kalau kita nak lari daripada dadah ni, macam dadah ni untuk kita buat aktiviti sukan je petang-petang, and then buat benda yang berfaedah. Janganlah kita ni kalau rasa stres ke apa ke, kita guna dadah ni untuk kemesraan harian. So kita boleh guna banyak lagi melainkan menggunakan hisap rokok. Dadah dia kena guna banyak sangat benda yang salah di sisi kita punya negara ni. So kalau setiap hari kita nak lari daripada penggunaan yang salah, and then pagi tu kita buat aktiviti sukan ke, berjoging, senaman. Kalau petang kita guna pula main bola ke, rugby ke, banyak gunaan. So banyak sangat yang terbaik untuk harian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.